Kenapa ya? Dah tidur 7 ke 8 jam tapi bila bangun pagi tetap rasa penat. Siang mengantuk, malam susah nak fokus. Saya ingat dulu sebab kerja banyak. Tapi bila hampir setiap hari rasa macam ni, saya mula check balik lifestyle saya. Rupa-rupanya, bila hati kita tak berfungsi dengan baik, badan kita ni susah nak proses nutrien dan detox dengan sempurna. Bila detox tak jalan dengan lancar, metabolism jadi perlahan. Sebab tu kita cepat letih dan cepat lesu. Saya mula ambil Livarion sebab dalam dia ada milk taster, bantu sokong fungsi hati dan kurangkan fatty liver. Ganoderma, bantu sistem imun dan juga tenaga badan. Dandelion, bantu kawal gula dan kurangkan keradangan. Bila hati lebih sihat, badan rasa lebih ringan, bangun pagi pun lebih fresh. So, kalau korang pun yang jenis cepat letih walaupun tidur dah cukup, mungkin bukan badan yang lemah, mungkin hati awak perlukan sokongan. Jadi, klik link dan baca sendiri tentang Livarion. Jangan tunggu sampai badan betul-betul bagi warning.